Jurassic Park versi Disney. Ya, ini adalah review The End of the Oak Street. Untuk movie The End of the Oak Street, bila aku tengok tajuk, aku dah boleh katakan ia adalah sesuatu kelainan bila tengok tajuk. Tapi bila tengok trailer, ada dinosaur lah pula. So aku macam okey, aku nak tengok, nak tahu apa yang kelainan yang cuba ditonjolkan untuk movie kali ini. Jadi movie yang hanya durasi 1 jam 40 minit je, mula-mula bila tengok, aku sebagai penonton tertunggu-tunggulah. Tertunggu-tunggu dan tertanya-tanya di mana, bila bermula konflik tu. Jadi dalam masa 15 minit kot, kalau tak silap aku, barulah dia tunjuk di mana taman yang diduduk tu dah berada di zaman lampau, iaitu pada zaman wujudnya dinosaur semua tu lah. Jadi aku nak memandangkan cerita ni pun hanya durasi 1 jam 40 minit. Jadi aku nak tahulah ending dia, apa ending dia. Kalau korang tengok dia punya perjalanan cerita tu, dia memang survivor lah kan, untuk teruskan hidup keluarga tu, Anne Hathaway tu, dengan suami dia, dengan anak dia, seorang lelaki dengan seorang perempuan. Aku tak sure untuk orang lain, tapi bagi aku cara diorang survive tu biasalah bila kau dah dalam keadaan sebegitu. Cumanya dia membuatkan di hujung tu kau tertanya-tanya sebenarnya. Sebab dia, untuk yang dah tengok, diorang ada lompat dalam satu tempat tu, dalam satu, aku tak tahu benda tu apa benda yang dilompat dalam bentuk bulat tu. Seolah benda tu adalah masa, timeline yang berbeza. Jadi bila diorang lompat masuk dalam tu, di hujung tu, dia masuk ke dunia sebelum kejadian yang diorang hadap tu berlaku. Kan? Sebab di last kali, diorang tunggu jam yang waktu tu terjadi, masa yang diorang hadap mula-mula tu. Dan ini perspektif akulah untuk cerita The End of the Oak Street ni. Kalau korang tengok, dia, benda tu, kejadian yang terjadi sekeliling tu adalah sebenarnya dia seperti asbab kepada masalah family tu. Sebab pada yang betul-betul tengok, tanpa mengira dia punya storyline macam mana, diorang punya family ni, kalau ikutkan, kalau korang tengok mula-mula tu, diorang ni sebenarnya ada masalah. Diorang ni macam tak ada communication, two ways communication, dan masing-masing ada ego dia. Untuk Anne Hathaway, dia ni penulis. Dalam masa yang sama, dia tak bagi tahu suami dia, dan suami dia pula buat part time hantar pizza dekat kejiranan lah dalam masa yang sama. Jadi masing-masing tak bagi tahu. Masing-masing berahsia. Masing-masing berahsia. Jadi diorang pun sampai satu tahap tak nak gaduh depan anak-anak, sebab kita pun faham parents kalau gaduh depan anak-anak memang akan efek lah. Kalau kita tengok teliti dari segi konflik keluarga yang dia cuba tunjuk tu. Jadi bila ini spoiler, aku boleh katakan ni spoiler, bila suami dia mati,
di pertengahan cerita. Nak kata tengah tu tak juga, tapi dah di hujung-hujung. Dan bila dia masuk ke benda bulat tu, di mana dia dah patah balik ke sebelum kejadian, suami dia hidup balik. Dia bukan setakat dia, anak-anak dia tu pun rasa happy dan bersyukur gila ayah dan suami dia masih lagi hidup. Dan waktu diorang berpeluk tu, kalau korang perasan, pelakon lelaki tu ada kata dia minta maaf sebab tak bagi tahu dia buat part time hantar pizza. Dan terus isteri dia kata, tak apa, saya tak kisah, saya okey saja. Jadi nak cakap, in the end of the day, bila dah orang kata, aku tak sure lah benda tu dah kehilangan baru kita nak rasa hargai ke apa ke. Tapi dalam masa yang sama, waktu sebelum suami dia mati, dalam scene, dalam timeline yang waktu kejadian tu, suami dia ada cakap dia ada baca buku yang ditulis oleh isteri dia. Dan aku tak sure apa kandungan storyline yang isteri dia tulis, tapi suami dia sangat-sangat marah, seolah-olah menggambarkan kehidupan diorang dalam cerita isteri dia dalam buku yang ditulis tu. Jadi di situ pun diorang, di scene awal dia dah bagi tahu, kidah kantoi lah yang isteri dia ni menulis secara diam. Di hujung tu pun bila dia dah jumpa balik suami dia yang dah mati tu, dia dah tak kisah dah suami dia kerja sebagai penghantar pizza. Tapi sebelum kejadian tu juga, dia bagi tahu dia ada masalah dekat company dia. Jadi dia berhenti. Yang tu pun dia tak bagi tahu. Jadi aku boleh katakan masing-masing berahsia. Orang kata itulah tak ada communication. So kalau korang tengok kejadian tu, sebab tu aku cakap kejadian sekeliling tu asbab saja. Seolah-olah diorang ni ada family. Bila kejadian ni berlaku, barulah diorang ni nampak masing-masing appreciate antara satu sama lain. Ini kalau korang tengok dari perspektif dia punya konflik keluarga lah, tanpa mengira storyline yang aku boleh katakan sangat-sangat simple lah, kan. Sebab 1 jam 40 minit tu bagi aku biasa lah, sangat-sangat biasa. Boleh aku katakan movie ni letak dekat Hallmark Channel pun boleh, sebab durasi dia tu. Jadi tak ada plot twist, tak ada apa, kau hanya berfikir di hujung saja. Jadi di hujung tu itu korang kena tengok sendirilah. Aku cuma nak bagi tahu spoiler yang aku bagi tahu di pertengahan tu untuk bagi tahu dia punya konflik keluarga yang diorang hadapi dalam cerita ni. Sebab tu aku kata kejadian sekeliling dia tu adalah asbab. Barulah diorang nampak rasa diorang punya kebersamaan di hujung sekali. Kita pun tengok tu pun rasa macam tersentuh lah, kan. Bila dia jumpa suami dia balik, kita yang tengok tu pun macam terkejut sebenarnya di pertengahan tu. Tapi tak sangka bila dia dah masuk ke timeline yang sebelum ni, dia seolah-olah diorang ni dapat peluang kedua. Walaupun hakikatnya kejadian tu tetap berlaku, cuma diorang enjak ke belakang sikit saja. Jadi memandangkan diorang dah tahu apa akan jadi tu, korang pun boleh agak lah sebenarnya ending dia macam mana. Cuma ending dia tu bagi aku puas hati lah, walaupun sebenarnya kalau ikutkan sangat-sangat simple je sebenarnya. Sebab 1 jam 40 minit, kalau korang tak tengok pun korang dah boleh agak cerita dia macam mana, ending dia pun macam mana. Jadi pada yang dah tengok, korang rasa macam mana? Korang rasa simple ke, atau korang rasa macam aku cakap tadi, kan, letak dekat TV pun boleh sebab durasi dia 1 jam 40 minit. Selalunya movie ni kita nak tengok kalau 2 jam memang berbaloi lah, sangat-sangat berbaloi lah.
kan, dengan harga tiket yang kita bayar. So korang yang dah tengok rasa macam mana? Korang rasa enjoy ke dengan cerita yang macam tu, atau korang rasa cerita macam ni je kan, tunjuk dinosaur masuk zaman ni, yada kan. Aku pun tak expect cerita ni sebab aku cuma nak tengok just kelainan apa yang cuba ditonjolkan dalam movie The End of the Ostrich. Kalau komen dekat bawah tengah Korean movie yang akan datang. Bye.